Okay guys, welcome back to my channel Riff X. So hari ni Arif nak bawa korang main Nuke Your City. Okay, so memandangkan Arif dah lama juga dah buat YouTube pasal Roblox ni, dah seminggu juga dah, taklah lama sangat. So hari ni Arif kan bawa korang main Nuke Your City. Kalau korang nak cuba, okay, jom. Okay, di sini ada manual proper. Oh, ni macam korang tahu tak yang main game roket yang Arif hantar itu. Macam ni lah rupa dia. Yep. Oh, kita mesti klik. Okay. Boleh. Kejap. Oh, ni auto clicker. Ada tak yang macam tambah duit yang banyak-banyak tu? Jap. Macam tak ada. Tak apa, kita klik dulu. Mungkin nanti dia akan keluar. Sabar. Kita klik. Ayo. Okay, kita try yang ni. Push. Korang tengok. Lain macam guys. Okay, kita tengok nuke. Kita letak. Kita tengok apa terjadi ya. Okay, ready guys? 1, 2, 3. Okay. Oh, dia seolah-olah dia macam ni guys. Dia seolah-olah macam letupkan bandar yang besar, tapi dia akan menghasilkan duit. Okay geng, kita cari lagi. Kita beli upgrade kan, untuk kita senang dapat, macam mana cakap, untuk dapat banyak lagi. Untuk macam ni lah. Korang tengok tu. Guys, geng, tengok tu geng. Dia macam tu lah, seolah-olah macam tu. Kita ambil dulu, letak ke sini. Push. Kita ambil je dulu. Kita tambahkan. Oh, ada toxic juga. Okay, taklah banyak sangat dia mas naik. Tak apa. Kita di dalam dunia ini haruslah bersabar geng. Tak boleh semua benda nak cepat-cepat. Ni yang aku cakap tadi geng. Kita akan beli geng. Kita akan beli. Arif tak duli, kita akan beli juga. Murah geng. Kalau tak macam tu, duit kita akan lambat nak naik. Okay geng, ni sikit je Arif naikkan, baru level 2. Kita tengok macam mana rupa dia. Kita tengok ke sana geng. Tengok tu geng, letup dekat tengah tu geng. Kejap, kita naikkan level dia dulu. Kita cuba sampai level 3 je. Tak dapat nak buat panjang-panjang. Okay, kita dah ada yang baru. Cuba letak. Okay, sikit je naik. Okay, sikit lagi geng. Sikit lagi geng. Tengok ni geng. Terus dapat yang macam ni punya. Okay. Kita tengok. Kita naik roket jadi nuklear. Oh. Wow.
Ush. Ush, besar ni. Besar ni. Ush. Ni luar biasa ni, geng. Kita ambil. Tak silap, geng. Free? Apa ni? Kita join. Dia kata free. Apa yang free? Apa ni? What? Apa ni? Tak apa. Untuk naikkan duit lagi kot. Kita tengok. Tengok, geng. Tengok kat kita naik. Dia kata boleh. Oh, kita boleh kontrol. Tengok apa jadi, geng. Tengok duit, geng. Kuatnya. Kamera pun Faham, geng. Dah mula faham macam mana nak buat benda tu. Ush, what's this? Oh, kalau lah dia dapat letak terus kat tu, mungkin dia akan jadi tu. Oh, sikit lagi. Level 4, geng. Kita try. Okay, kita try, geng. Kita kawal. Sini, geng. Kita tengok macam mana. Apa yang terjadi, geng? Tengok, geng. Duit mencecah, geng. $30,000, geng. Mana nak dapat? Kita upgrade dulu. Cannot afford. Sampai terdapat dia nak naik. Ush, ni yang terbaru, geng. Macam bom. Okay, cuba kita tengok orang sebelah punya. Macam ni rupa. Lah pula dia suruh saya steal. Aduh, macam mana lah. Let's go. Kita naikkan dulu. Oh, geng. Kalau korang tengok yang ni, geng, ada yang baru. Macam periuk nasi, geng. Macam dia ketawa kita, geng. Aduh, tak baik ketawa. Pula dah. Tahulah kita ni. Tak perlu nak ketawa. Okay, geng. Kita dapat nuklear baru, geng. Kita dapat nuklear baru. Okay. Kita ambil ni dulu. Kita cuba upgradekan dia. Wow. Wait, geng. Ada orang bagi kita, geng. Kita cakap thank you. Ya. Kita mesti berterima kasih orang yang bagi. Kita cuba.
Geng, terus level 10 geng. Terus level 10 geng. Kita coba tengok geng ah. Kita lunch. Kita ke sini. Tengok geng. Dari K geng sampai million Arif buat. Tu pun sebab orang sebelah tu bagi. Wah. Apa? Hampir satu bandar. Wah geng, tengok eksplosif dia geng. Satu bandar geng. 100%. Mana nak dapat ni geng? Kita dah boleh beli benda semua benda dah ni. Wah, memang cepatlah. Beuh. Tengok ni geng, mempercepatkan kita naikkan. Duit masih banyak. Kita tak peduli, kita naikkan je. Geng, ada yang baru geng. Ada yang baru geng. Kita cuba letak dekat kita punya nuklear. Okay lah geng. Arif akan launchkan yang terakhir. Mari kita tengok. Kita tengok apa yang terjadi. Tengok geng. Mana nak dapat nuklear macam ni geng? Kalau dia reality geng, kalau dekat dalam, contohlah kalau ada peperangan, tiba-tiba ada yang negara yang hantar nuklear macam ni. Kita mesti, wah, different dengan saya geng. Satu dunia hancur geng. Senang betul lah kalau macam ni. Geng, cuba tengok ni geng. Dia bagi level 12 geng. Kita tengok geng. Oh, tak ada apa-apa. Okey lah geng. Sampai di sini saja video saya hari ini. Jangan lupa subscribe dan tengok. Jangan lupa like dan komen geng. Kalau korang nak suruh Arif buat game apa, sila komen dekat YouTube Arif. Okey geng. Assalamualaikum. Bye semua.